Pelakon Azhar Azmi sebab menerima bantuan wang tunai hasil sumbangan rakyat Malaysia menerusi siaran langsung di TikTok. Usahawan Alif Shukri turut menyumbang lebih RM35,000 dan menawarkan pekerjaan kepadanya. Azhar mengakui sudah lama tidak mempunyai wang dan berhasrat menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan anak-anak. Difahamkan dia kini berdepan kesempitan hidup serta tidak mempunyai akaun bank dan media sosial susulan isu lama berkaitan kes mahkamah. Kisah ini mendapat perhatian ramai dan memperlihatkan keprihatinan rakyat Malaysia membantu mereka yang memerlukan. Ini awak punya duit. La ilaha illallah, subhanallah, tebalnya. Tak cukup lagi yang tu, tak cukup lagi tu. Itu dalam berapa tu? Cukup tak tu? Lagi? Tambah lagi. Rakyat Malaysia baik, aku tak sangka sebenarnya. Bukan, kalau saya Sebenarnya transfer, nanti you tak percaya saya bagi. Saya bagi. Bukan nak menunjuk. Untuk pengetahuan Datin, saya tak ada akaun. Tu nampak bila macam ni betul-betul dia Saya tak ada akaun bank, semua dah. tak ada. Oh, memang tak ada. Tak ada, dia orang dah Dia freeze. Dia freeze kan. Dia orang freeze. La ilaha illallah, subhanallah. Apa Awak. lagi lah. Awak, dia datang sini naik Viva, dia datang sini tak nak buat live, dia datang ajak makan. Dia makan pun, dia makan nasi, jumpa ayam, macam makan lobster. Macam ni kakak. Ini rezeki dia. Saya dia tak nak buat, akak lillahi saya yang jemput. Sebenarnya azan ni fikir kita orang macam nak bagi dia Zakat. zakat tu lagi macam mungkin nak bagi dia job kerja ke Kerja. jadi model ke macam tu.